Soalan awak ni kalau first time nak pi, nak private juga. Sebab nak pi seorang diri. Ada orang teman tak? Sebab kalau first time mesti tak tahu step. Dan tak suka ramai-ramai sebab nak tenang, tak mau kelang kabut. Betul. Ini kelebihan private ataupun DIY. Kita boleh custom macam mana perjalanan yang kita nak. Itu kelebihan private ataupun DIY. Tapi kena ingat, nak menjawab soalan awak ni, first time. Bila first time ni kena hati-hati sikit. Sebab bila first time, nak pergi seorang diri, yang ni menjadi satu cabaran yang sangat luar biasa. Secara peribadi, first time seorang diri perempuan saya tak sarankan. Sebab ni bukan perjalanan backpacker semacam biasa, ni perjalanan ibadah. Banyak cabaran, dugaan. Kita tahu hak travel tu ke DIY ke macam-macam, kita dengar macam-macam jenis cabaran. Jadi sekurang-kurangnya carilah kawan yang pair dengan kita. Kalau kawan tu dah ada pengalaman mengerjakan umrah, lagi bagus. Jadi anda nak kata pergi dua orang, dua orang first time, tak tahu cacah merebut, risau, takut kalut dan sebagainya. Yang pertama kali study betul-betul. Yang kedua, okey boleh. Dia tanya ni, wanita tanya nak ada orang teman. Boleh. Tapi bila dah pergi perempuan, tak payahlah cari mutawif lelaki. Betul, ramai lelaki yang jadi mutawif yang sediakan servis tu. Tapi untuk pengetahuan, di Mekah Madinah ada juga mutawifah, orang perempuan yang sediakan servis sama macam mutawif. Lah ni dah ada dah, ramai. Tak ada masalah. Cari je dalam grup DIY ke apa, ada ramai. Kalau tak tahu boleh DM saya juga boleh bantu. Jadi cari orang perempuan yang bimbing, bawa kita, yang uruskan sampai habis. Jadi orang kata barulah kita senang nak tanya soalan ke ada apa. Tapi pastikan bila nak cari orang yang sediakan servis tu, carilah yang berkualiti. Check, tengok feedback. Dan paling penting basic kita sendiri kena tahu. Sebelum kita travel tu dah tahu, dah pergi kursus apa semua. Mereka ni hanya nak membantu. Sebab secara teorinya bila kita dah belajar, praktikal kadang-kadang kita kelabu-kelabu. Tapi bila kita pergi sana, ada orang bantu dari segi praktikal. Inilah sofa, inilah marwah, inilah tawah di sini mula dan sebagainya. Akan lebih mudah kita punya perjalanan tu. Jadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma bila seorang diri saya tak sarankan, pergi dengan berkawan. Dan kalau nak ada orang teman, boleh, tak ada masalah. Bila kita pergi dua orang, nak bayar servis tu, kita share lah dua orang. Lebih menjimatkan. Jadi moga menjawab dan moga membantu. Jangan lupa like, komen dan share.